Jangan segan-segan dan jangan takut-takut lagi ya. Alright, good luck semua. Okay. BISA singkatan untuk Business Awards Sinar Harian 2026. BISA 2026 ni adalah anugerah Business Sinar Award yang kedua kita adakan. Yang pertama kita buat tahun 2023. So masa tu just kita banyak bisnes yang baru bangkit daripada COVID. So kita menghargai usahawan-usahawan pada tahun tu lah. So lepas 3 tahun kita review tengok bisnes ataupun usahawan mana yang ada performance yang baik, mencipta kejayaan di Malaysia dan luar negara. Kita dalam masa setahun ni kita review dan kita pilih kurang 30 lebih lah pemenang untuk anugerah BISA 2026 pula. So walaupun kita tengok macam bisnes pada tahun ini sedikit mencabar sebab disebabkan oleh mungkin peperangan, impact daripada harga minyak. Tapi saya rasa ini adalah peluang malam ini kita meraihkan usaha dan kejayaan